Tanah Melayu kena bayar 500 juta untuk kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kisahnya adalah semasa nak merdeka, Tunku Abdul Rahman bersama dengan 7 lagi orang pergi berunding dalam peristiwa dipanggil sebagai Rundingan London. Berunding dengan British lah. So dalam perundingan tersebut adalah beberapa perkara yang dipersetujui. Salah satunya adalah Tanah Melayu bersetuju untuk membayar pampasan kepada pegawai-pegawai British yang akan diberhentikan kerja. Dan jumlah pegawai waktu tu ada 128 orang. Berapa yang kena bayar? 75 juta nilai waktu tu. Dan kalau kita convert nilai tersebut pada hari ini, ia adalah sebanyak lebih kurang 500 juta. Setiap seorang average akan dapat 3.7 juta macam tu. Wow. Yang dapat tu berbezalah sebab dalam 128 orang pegawai tu tinggi, ada yang pangkat tinggi, ada yang pangkat rendah kan. So yang pangkat tinggi tu dapat lebih, yang pangkat rendah tu dapat sikit. Tapi tak kisahlah, yang penting average dia 3.7 juta weh. Banyak Dah lah kau datang merompak mencuri harta kami. Lepas tu kau nak bagi merdeka pada kami pun kau nak duit lagi. Tak cukup. Jadi that's a fakta yang menarik berkaitan dengan kemerdekaan negara kita. Kemah bah. Selama ini mungkin ada satu cerita yang beredar tentang sejarah kemerdekaan Tanah Melayu. Katanya, untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British, Tanah Melayu terpaksa membayar sekitar 500 juta. Ada yang menyebut 500 juta ringgit. Ada pula yang mengatakan jumlah itu dibayar kepada British sebagai harga kemerdekaan. Tetapi apabila kita buka dokumen sejarah British yang sebenar, ceritanya ternyata tidak semudah itu. Malah, angka 500 juta memang wujud dalam dokumen tahun 1957. Tetapi, 500 juta yang mana satu? Dalam mata wang apa? Untuk tujuan apa? Dan adakah ia benar-benar merupakan bayaran untuk mendapatkan kemerdekaan? Hari ini kita bongkar satu persatu berdasarkan dokumen sejarah. Pertama sekali, kita perlu betulkan satu perkara. Pada 31 Ogos 1957, yang mencapai kemerdekaan bukanlah Malaysia seperti yang kita kenal hari ini. Negara itu ialah Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia hanya dibentuk kemudian pada tahun 1963. Jadi apabila kita membincangkan kemerdekaan tahun 1957, istilah yang tepat ialah Persekutuan Tanah Melayu. Dan proses kemerdekaan itu bukan berlaku hanya pada hari Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka. Ia melalui rundingan, perubahan perlembagaan, perjanjian dengan Raja-Raja Melayu dan Kerajaan British. Bahkan pada Julai 1957, Parlimen British sedang membahaskan satu rang undang-undang yang dinamakan Federation of Malaya Independence Bill. Tujuannya adalah untuk membolehkan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara berdaulat yang merdeka dalam Commonwealth. Dan di sinilah kita menemukan angka yang kemudian sering disalahfahamkan. Pada 12 Julai 1957, Menteri Tanah Jajahan British ketika itu, Alan Lennox Boyd, berucap di Parlimen Britain ketika rang undang-undang kemerdekaan Tanah Melayu dibahaskan. Beliau bercakap mengenai kekuatan ekonomi Malaya. Kemudian, beliau menyebut satu angka yang sangat besar, 500 juta pound. Tetapi berhenti di sini. Jangan terus simpulkan bahawa itu adalah harga kemerdekaan. Dalam Hansard rasmi Parlimen British, angka tersebut disebut sebagai kira-kira 500 juta pound surplus Malaya dengan kawasan dolar bagi tempoh 1950 hingga 1955. Maksudnya apa? Maksudnya, angka itu berkaitan dengan kedudukan perdagangan dan kewangan Malaya, khususnya hubungan dengan dollar area dalam sistem sterling area. Ia bukan invoice, bukan bil, bukan cek yang dihantar kepada British. Dan dalam ucapan tersebut tidak dikatakan Malaya mesti membayar 500 juta pound sterling untuk mendapatkan kemerdekaan. Tidak, konteksnya adalah ekonomi. Ini bahagian yang sangat menarik. Pada ketika itu, Malaya merupakan pengeluar utama komoditi seperti getah dan biji timah. Hasil ekspor Malaya sangat penting kepada kedudukan kewangan British dan kawasan sterling. Sebab itu, dalam perbahasan parlimen tersebut, sumbangan ekonomi Malaya kepada sterling area disebut sebagai sesuatu yang sangat penting. Jadi apabila anda melihat angka 500 juta pound sterling, jangan terus membaca Malaya membayar British 500 juta pound sterling. Yang disebut dalam dokumen adalah surplus sekitar 500 juta pound sterling dengan dollar area sepanjang 1950 hingga 1955. Ini adalah dua perkara yang sangat berbeza. Surplus perdagangan atau kewangan tidak
tidak sama dengan bayaran untuk kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke bahagian yang mungkin membuat anda terkejut. Dalam perbahasan yang sama, seorang ahli Parlimen British ketika bercakap mengenai kedudukan kewangan Malaya menyebut bahawa angka-angka tersebut merupakan petunjuk kepada hutang yang masih terhutang kepada Malaya. Jadi gambaran dalam Hansard bukanlah British meminta Malaya membayar untuk kemerdekaan. Sebaliknya, perbahasan tersebut turut membincangkan bagaimana Britain harus membantu Malaya selepas merdeka. Kerajaan British ketika itu bersetuju bahawa Malaya boleh mendapatkan sehingga 20 juta pound daripada United Kingdom bagi tempoh 5 tahun 1957 hingga 1961 untuk membantu menghadapi darurat. Selain itu, terdapat juga peningkatan bantuan untuk pengembangan angkatan bersenjata persekutuan. Jadi kalau seseorang menggunakan dokumen 1957 untuk mengatakan 500 juta pound ialah harga kemerdekaan, kita perlu bertanya, di mana dalam dokumen itu disebut 500 juta pound sebagai bayaran kemerdekaan? Jawapannya, tidak ada. Nah, di sinilah cerita menjadi lebih kompleks. Memang terdapat kos dan urusan kewangan yang berkaitan dengan proses peralihan daripada pentadbiran kolonial kepada kerajaan sendiri, termasuk persoalan mengenai perkhidmatan awam dan kedudukan pegawai kolonial. Dalam beberapa kajian sejarah, terdapat skim pampasan kepada pegawai tertentu yang terjejas akibat proses malayanisasi, dan jumlah yang sering dibincangkan dalam konteks ini adalah sekitar 74 juta ringgit. Ini jauh berbeza daripada dakwaan 500 juta ringgit dibayar kepada British sebagai harga kemerdekaan. Jadi kita tidak boleh mencampurkan semua angka sejarah menjadi satu angka baru. 500 juta pound bukan 74 juta ringgit, dan 74 juta ringgit pula bukan 500 juta ringgit. Lebih penting lagi, kedua-duanya mempunyai konteks yang berbeza. Sekarang kita sampai pada persoalan paling menarik, bagaimana sebuah angka ekonomi boleh berubah menjadi cerita. Tanah Melayu bayar 500 juta untuk merdeka. Kemungkinan besar masalahnya bermula apabila beberapa angka sejarah yang berbeza dibaca tanpa konteks. Pertama, ada 500 juta pound dalam Hansard British, tetapi ia berkaitan dengan surplus Malaya dengan dolar area. Kedua, ada angka dalam jutaan dolar atau Malayan dollar yang muncul dalam pelbagai laporan ekonomi dan pembangunan pada zaman tersebut. Ketiga, ada pula angka pampasan dan kos yang berkaitan dengan proses malayanisasi serta peralihan pentadbiran. Apabila angka-angka ini dipetik secara berasingan daripada dokumen asal, ia mudah menghasilkan satu narasi yang jauh lebih ringkas. Malaya membayar 500 juta kepada British untuk mendapatkan kemerdekaan. Masalahnya, narasi itu memerlukan bukti transaksi. Siapa menerima wang tersebut? Bila wang itu dibayar? Dalam mata wang apa? Apa nama perjanjiannya? Apa nombor akaunnya? Dan yang paling penting, di mana dokumen rasmi yang menyatakan bahawa jumlah tersebut merupakan harga kemerdekaan? Setakat dokumen yang kita periksa, bukti seperti itu tidak muncul. Ini juga satu kesalahan yang sangat penting. Angka asal dalam Hansard ialah 500 juta pound, bukan 500 juta ringgit. Jadi kalau sebuah video moden mengatakan Malaysia membayar 500 juta ringgit kepada British pada tahun 1957, kita perlu bertanya, mengapa pound sterling tiba-tiba menjadi ringgit? Apakah kadar pertukaran yang digunakan? Tahun berapa? Dan adakah jumlah tersebut memang merupakan transaksi bayaran? Tanpa menjawab soalan-soalan itu, angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sejarah. Setelah melihat dokumen Parlimen British tahun 1957, kita boleh membuat kesimpulan yang jauh lebih berhati-hati. Pertama, angka sekitar 500 juta pound memang wujud dalam dokumen British, tetapi konteksnya ialah surplus Malaya dengan kawasan dolar antara 1950 hingga 1955. Kedua, saya tidak menemukan dalam dokumen tersebut bukti bahawa 500 juta pound itu merupakan bayaran kepada British untuk mendapatkan kemerdekaan. Ketiga, memang wujud urusan kewangan, pampasan dan kos peralihan yang berkaitan dengan proses dekolonisasi. Tetapi angka-angka tersebut tidak boleh dicampurkan menjadi satu dakwaan 500 juta ringgit harga kemerdekaan. Keempat, kita juga perlu menggunakan istilah sejarah yang tepat. Pada 31 Ogos 1957, yang merdeka ialah Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia lahir kemudian pada tahun 1963. Jadi apabila kita membicarakan sejarah, jangan hanya lihat angka besar, lihat juga
juga mata wangnya, tahun, konteks, siapa yang bercakap dan untuk apa wang itu digunakan. Kerana satu angka yang dipotong daripada konteks boleh menghasilkan cerita sejarah yang sama sekali berbeza, dan mungkin inilah sebab mengapa cerita 500 juta untuk membeli kemerdekaan kedengaran begitu meyakinkan. Angkanya memang ada, tetapi maksud angkanya bukan seperti yang diceritakan. Jadi kalau anda melihat video yang mengatakan Malaysia membayar 500 juta ringgit kepada British untuk mendapatkan kemerdekaan, jangan terus percaya. Tanya dahulu 500 juta pound itu sebenarnya merujuk kepada apa, kerana dalam sejarah kadang-kadang yang menipu kita bukan angka palsu tetapi angka yang benar namun digunakan dengan konteks yang salah.